Okay, Puan Hilya dan suami Tahniah. So, saya just nak tanya Puan punya experience lah. Ni daripada pengalaman saya lah. So macam mana saya jumpa Sophia Fertility ni daripada YouTube, Instagram. So banyaklah information yang saya dapat daripada Dr. Syairan. Confidence lah untuk start this journey buat IVF dekat Sophia Fertility. So, masa proses IVF tu rasa macam sakit ke? Rasa macam susah ke? Oh, okay. Mula first time experience saya nak decide untuk buat IVF tu memang husband and I banyaklah berfikir kan, banyaklah macam banyak kita orang buat research macam takutlah, sakitlah, ni lah, macam-macam lah on the negative part. Tapi Alhamdulillah sepanjang my IVF journey dekat Sophia ni, I tak rasa pun kesakitan yang orang cakap tu. Alhamdulillah lah, I rasa all the journey macam smooth and appointment dengan doktor senang, tak perlu nak tunggu lama. So everything macam well prepared and during the procedure IVF tu pun I tak rasa sakit after